Alright, so guys, Assalamualaikum. Mana fighter-fighter yang main kereta? Aku nak beritahu yang aku dah nak comeback main kereta. Cuma itulah, aku nak tanya korang, 2 bulan lepas aku baru tukar cermin kereta. Dan cermin ni tak ada kena stone chip ke, tak ada kena apa pun. Tapi dia tiba-tiba crack daripada dalam ni. Dia tiba-tiba crack sampai ke sini. Abang-abang yang main kereta, akak-akak yang main kereta, fighter-fighter kereta, boleh tolong tak komen kenapa benda ni? And aku baru nak follow up dengan kedai aku tukar cermin hari tu. And dia pun ada suruh datang. And sebelum tu aku nak tahu dulu kenapa. Boleh tak tolong komen kat bawah? Dah halang kepalang, boleh tengok ni. Sebelum ni kereta aku pernah kena langgar dengan ada Indian mabuk kat traffic light. And dah kalau mabuk kan, apa je boleh buat, dia kemek dalam and then dah karat sikit ni. And cuba suggest kat aku juga, kedai mana yang aku boleh buat benda lah ni. Apa lagi aku patut buat? Kau ni memekak lah. Passion kereta aku memang teruk lah. Aku dah lama tak jaga kereta, memang sibuk, tak ada fikir apa dah. Aku nak buat apa lagi kat kereta ni? Kalau belah dalam aku dah buat yang ni lah. Tengok ni belah dalam. Sorry, kereta aku memang tengah barai sekarang. Disebabkan dah barai, ayolah kita handsome semula.